Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hanafika binti Nazmi, pelajar SMK Seri Tualang. Hari ini saya ingin menyampaikan resensi buku berjudul Fighting oleh Syafiq Nazri. Fighting adalah buku motivasi yang menyuntik semangat juang dalam diri pembaca. Perkataan fighting datang daripada bahasa Korea yang bermaksud semangat atau teruskan. Ini menjadi tema utama dalam buku ini. Ia menyeru agar kita tidak mudah mengalah dalam menghadapi dugaan hidup. Penulis menggunakan gaya bahasa yang santai, mudah dipahami, dekat dengan jiwa pembaca. Buku ini menyampaikan mesej bahawa kejayaan memerlukan usaha yang gigih, keberanian mencuba dan kesabaran menempuhi proses. Kisah-kisah ringkas dan refleksi peribadi dalam buku ini memberikan motivasi dan menyedarkan bahawa pembaca jatuh bangun dalam hidup adalah lumrah dan harus dijadikan pelajaran. Antara nilai penting yang diketengahkan termasuklah keyakinan diri, usaha tanpa henti serta pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan. Buku ini sangat sesuai untuk pelajar, belia dan sesiapa saja yang mencari inspirasi dalam perjalanan hidup mereka. Secara keseluruhan, Fighting adalah bacaan ringan namun penuh makna yang mampu membakar semangat sesiapa sahaja yang ingin terus melangkah ke hadapan dengan yakin. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.